Ada ibu bapa yang sebenarnya bukan tidak sayang anak, tetapi terlalu penat. Penat bekerja, penat berfikir, penat memendam tekanan hidup, dan akhirnya anak yang tidak bersalah menjadi tempat emosi dilepaskan. Suara yang sepatutnya memberi ketenangan bertukar menjadi kemarahan. Persoalannya, berapa banyak hati anak yang terluka bukan kerana ibu bapa tidak sayang, tetapi kerana ibu bapa hilang sabar ketika terlalu penat. Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, anak-anak mungkin lupa hadiah yang kita beri. Tetapi mereka akan ingat bagaimana kita melayan mereka ketika kita sedang penat dan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, menjadi ibu bapa adalah satu perjalanan yang sangat mencabar. Setiap hari ibu bapa berhadapan dengan tekanan kerja, masalah kewangan, tanggungjawab keluarga, cabaran mendidik anak-anak, tekanan emosi yang dipendam sendirian. Dan semua ini sedikit demi sedikit menguras tenaga fizikal dan mental. Masalah sebenar hari ini bukan kerana ibu bapa tidak sayang anak-anak. Masalah sebenar ialah apabila keletihan dan tekanan membuat ibu bapa hilang kesabaran terhadap anak-anak sendiri. Kita perlu jujur, ada hari ibu bapa terlalu penat hingga mudah meninggikan suara. Cepat marah kasar dalam percakapan, hilang sabar terhadap perkara kecil. Sedangkan hakikatnya, anak-anak sangat sensitif terhadap cara ibu bapa melayan mereka. Mereka mungkin diam, tetapi hati mereka menyimpan rasa. Masalah sebenar ialah apabila ibu bapa terlalu fokus menyelesaikan tekanan hidup hingga lupa bahawa anak-anak juga memerlukan kasih sayang, ketenangan, pelukan. Kata-kata yang lembut. Lebih membimbangkan, ramai anak hari ini membesar dalam suasana emosi yang tidak stabil. Ada anak yang takut untuk bercakap dengan ibu bapa, menyimpan emosi sendirian, hilang keyakinan diri, membesar dengan luka emosi yang mendalam. Sedangkan kebanyakan ibu bapa sebenarnya hanya penat dan tertekan. Kita perlu sedar, anak-anak tidak memahami masalah orang dewasa seperti kita. Mereka hanya memahami bagaimana mereka dilayan oleh ibu bapa sendiri. Dan sebab itu, ibu bapa perlu belajar mengawal emosi walaupun sedang penat. Kerana satu kemarahan yang tidak terkawal boleh meninggalkan kesan yang sangat lama dalam hati anak. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan keluarga. Kesabaran ibu bapa ketika penat adalah antara hadiah emosi terbesar kepada anak-anak. Satu, anak perlukan rumah yang menenangkan. Rumah sepatutnya menjadi tempat anak merasa selamat, disayangi, diterima, dihargai. Dan semua itu bermula daripada emosi ibu bapa yang lebih tenang dan terkawal. Dua, penat tidak boleh dijadikan alasan untuk melukai anak. Ya, ibu bapa memang manusia biasa yang boleh penat dan stres. Tetapi anak-anak tidak sepatutnya menjadi tempat untuk melepaskan kemarahan dan tekanan hidup. Kerana luka emosi pada anak boleh memberi kesan hingga dewasa. Tiga, anak belajar mengawal emosi. Daripada ibu bapa, anak-anak memerhati bagaimana ibu bapa menghadapi tekanan, mengawal kemarahan, menyelesaikan masalah. Jika ibu bapa mampu lebih tenang, anak-anak juga akan belajar menjadi lebih matang emosinya. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang ayah pulang dari kerja dalam keadaan sangat penat. Anaknya berlari datang mahu bercerita dan bermain. Namun kerana terlalu stres, ayah itu terus memarahi anaknya dengan kasar. Anaknya terus diam dan masuk ke bilik. Pada malam itu, ayah tersebut terdengar anaknya berdoa, "Ya Allah, jangan bagi ayah marah saya lagi." Ketika itu hati ayahnya hancur. Dia sedar anak kecil itu bukan memahami masalah kerja dan tekanan hidupnya. Anaknya cuma mahu perhatian dan kasih sayang daripada seorang ayah. Sejak hari itu, dia mula belajar untuk lebih mengawal emosi ketika penat. Kisah kedua. Seorang ibu membesarkan 3 orang anak sambil bekerja. Beliau sangat penat setiap hari, namun beliau mempunyai satu prinsip. Anak-anak tidak boleh menjadi mangsa tekanan hidup saya. Setiap kali merasa marah, beliau akan mengambil masa untuk bertenang sebelum bercakap dengan anak-anak.
Hasilnya, anak-anak membesar dalam suasana yang lebih tenang dan penuh kasih sayang. Kadang-kadang, kesabaran kecil ibu bapa memberi kesan besar kepada jiwa anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, jika hari ini tuan-puan merasa sangat penat, itu tidak bermakna tuan-puan gagal menjadi ibu bapa yang baik. Ibu bapa juga manusia biasa. Namun dalam keletihan itu, jangan biarkan anak-anak kehilangan rasa selamat dan kasih sayang di rumah sendiri. Mulakan dengan refleksi. Adakah anak-anak takut kepada kita atau selesa dengan kita? Adakah kita terlalu cepat marah ketika penat? Adakah rumah kita memberi ketenangan atau tekanan kepada anak-anak? Mulakan dengan langkah kecil. Tarik nafas dan bertenang sebelum bercakap peluk anak walaupun sedang penat. Kurangkan meninggikan suara. Luangkan masa mendengar cerita dan emosi anak-anak. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda semua untuk subscribe channel Pengetua @AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan kesedaran untuk membantu ibu bapa menjadi lebih positif, kuat dan penyayang dalam membina keluarga yang bahagia. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada pasangan, keluarga dan rakan-rakan kerana kita mahu melihat lebih ramai ibu bapa Malaysia membina rumah yang penuh kasih sayang dan ketenangan untuk anak-anak. Ingatlah, jangan hilang sabar kerana penat, kerana anak-anak tidak memerlukan ibu bapa yang sempurna. Mereka cuma memerlukan ibu bapa yang tetap berusaha menyayangi dan memahami mereka walaupun sedang diuji kehidupan. Teruskan bersabar, teruskan menyayangi, kerana setiap kelembutan dan kesabaran ibu bapa sedang membina hati dan masa depan anak-anak yang lebih kuat dan bahagia. Terima kasih semua. Semoga semua ibu bapa terus diberi ketenangan hati, kekuatan emosi dan keberkatan dalam membesarkan generasi yang soleh, penyayang dan berjaya dunia serta akhirat.